Hai semua, so hari ni saya nak share resepi nak buat sambal belacan. Okey, macam mana saya buat sambal belacan? Jom. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk buat sambal belacan ni adalah lada hidup 3 biji, cili api 5 biji, tomato 1 biji. Kalau tak ada tomato, korang pakai 5 kasturi pun boleh. Ambil 2 biji, air asam jawa sikit and then belacan 1 inci persegi. Gula 3 sudu dan lepas tu 1 sudu garam. Dan bahan-bahan ni kita akan blend tau. Okay, first kali saya masukkan tomato yang saya dah potong ni dalam blender and then saya tambah setengah sudu garam dan juga 3 sudu gula. So, untuk belacan ni macam saya cakap tadi kita kena bakar. So, kita bakar dengan api kecil je, okay? Kita bakar tu jangan sampai hangit. Saya ni terlebih fokus kepada api tu sampai tak perasan pula yang dah terhangit saya punya belacan. End up saya kena buang, saya kena kikis yang dah hangit tu sebab nanti pahit pula rasa dia. So korang make sure jangan sampai macam saya ni dah terhangit. Dia macam dah nampak dia dah macam nak terhangit sikit, dah boleh tarik lah daripada api, boleh tutup api and then kita gunalah untuk blend. Dan lepas tu kita pun tambah lah kita punya cili dan lada hidup tadi. Cili dan lada blend ni kita kena patah-patahkan lah supaya dia senang sikit nak blend. Kalau kita letak je sebiji macam tu takut susah pula, tak hancur sangat pula garang. Lepas tu kita pun tambah lah air sikit. Air sikit tu nak bagi dia hancur je. So kita tambah sikit air. Dalam 1 teguk kita minum air tu. Lebih kurang macam tu je lah banyak dia. Macam tu. Dan kita pun blend. Sampailah dia lumat apa semua. And then kita rasa cukup tak rasa dia. Kalau tak cukup kita tambah lagi sikit garam ke gula. Okay, macam kes saya ni saya tak cukup garam. Jadi saya kena tambah lagi sikit dalam setengah sudu. Setengah sudu garam saya tambah lagi sikit. Oh, lepas tu saya lupa nak tambah asam jawa. Air asam jawa. Ya Rabbi ya Karim. So kita tambah lah air asam jawa. Lepas tu kita sambung blend. Okay, kita pun sambung lah blend tu. Okay, sampai dia sebati apa semua. And then kita rasa lagi sekali dah cukup ke apa semua bahan dia. Lepas dah cukup, kita pun boleh hidang. Letak dalam mangkuk. Lepas tu kita letak dekat meja makan macam biasa. Alhamdulillah, dah siap dah kita punya sambal belacan. So, korang boleh mencuba. Selamat mencuba dan terima kasih dah menonton. Sudi-sudilah juga untuk komen, like and subscribe. Okay? Thank you.